Apa kabar Kisi dan juga para pendengar rancangan MJ12? Nama saya Zakia. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Berlaku sekitar awal tahun 2000. Ibu saya yang saya sayangi telah pun meninggal dunia. Waktu itu saya tinggal di sebuah rumah kampung sebelum saya berpindah ke kawasan bandar seperti rumah saya sekarang ini. Rumah kampung tinggal bersama dengan arwah ibu. Sebenarnya niat di hati dah lama nak berpindah dengan suami. Oleh kerana arwah ibu tidak ingin berpindah, saya pun tidak ingin berpindah ke rumah yang lebih besar di kawasan bandar berdekatan dengan kawasan kampung saya. Ibu kata dia lebih selesa duduk di kampung. Terpaksalah saya yang amat sayangkan ibu mendengar katanya dan buat keputusan untuk tinggal bersama dengan ibu di kampungnya. Walaupun suami tak setuju, tetapi itulah hakikatnya. Saya memang sayangkan ibu, Kisi, kata Zakia. Awal tahun 2010, ibu saya meninggal dunia. Dan Kisi, bila ibu meninggal dunia, ibu seolah-olah dalam keadaan sakit yang luar biasa. Kenapa agaknya? Ini kerana bila saat-saat seminggu dua sebelum dia meninggal, dia telah pun menunjukkan tanda-tanda yang ada sesuatu yang tidak kena pada dirinya. Dipendekkan cerita, Kisi, ibu saya sebelum dia meninggal dunia sempat dia berkata dia nak jumpa saya tempat biasa satu hari nanti. Jadi saya rasa pelik apakah dengan niat dan kata-katanya itu, tapi dengan suara yang cukup sayu dan menyedihkan. Akhirnya awal tahun 2010, ibu saya mengembuskan nafas yang terakhir, dan itulah satu kehilangan yang amat besar. Selama lebih kurang, Kisi, setahun saya tinggal di kampung sebab saya tak nak berpindah, masih lagi dibelenggu dengan kehadiran ibu saya. Bayangkan, walaupun ibu dah tak ada, kata Zakia, saya masih tak nak berpindah kerana saya masih ingin ingatkan arwah ibu yang tinggal serumah dengan saya. Suami dah banyak kali pujuk, tapi nasib baiklah suami saya seorang yang penyabar, dan dia kata tak apalah, kita beri masa sedikit, tetapi saya tidak ingin berganjak. Kisi nak tahu kenapa? Setiap hari Khamis malam Jumaat, Kisi, saya akui saya telah pun melakukan satu kesilapan besar. Kisi, mengikut apa yang saya tahu, ibu saya ada seorang guru yang dia belajar sesuatu. Saya tak nak jelaskan panjang-panjang, tapi saya pada satu malam telah pun berjumpa dengan bekas guru ibu. Ibu saya kata ada sesuatu yang dia lakukan. Bila pergi ke rumah guru ni, dia adalah seorang tukang ubat, dan bila dia menurun, seolah-olah, Kisi, benda tu menurun dengan suara yang cukup menakutkan. Ibu kau cakap dia nak jumpa kau setiap hari Khamis malam Jumaat. Kau datanglah dekat bawah pokok ru, bawa makanan, bawa ayam, bawa telur dan sebagainya. Ingat, setiap hari Khamis malam Jumaat, bawah pokok ru dekat belakang tanah perkuburan ibu kau. Setelah guru ibu itu menurun, saya dengar dia kata, ibu nak jumpa saya. Saya tersenyum lebih daripada takut. Hari Khamis malam Jumaat yang pertama, saya datang minta bantuan bekas guru ibu. Dia siapkan saya barang-barang, saya bayar dia duit, Kisi. Bayangkan para pendengar, kata Zakia, saya menyajikan ayam panggang, telur rebus yang disiapkan juga. Kemudian ada beberapa perkara barang yang lain, termasuklah darah ayam jantan hitam dan sebagainya yang tak boleh saya sebutkan di udara, sebagai santapan seolah-olah kepada arwah ibu. Kisi, pada hari yang pertama saya pergi cari, Kisi, pokok uruh tak jumpa-jumpa. Pusing mana ni? Saya pergi, Kisi, pukul 12.30 malam. Waktu suami saya dah nyenyak tidur. Bayangkan, Kisi. Jadi bila saya keluar, suami tak perasan. Kalaulah suami saya tanya, saya akan kata saya pergi tandas sakit perut. Jadi Kisi jalan dekat tanah perkuburan, cari dalam hati ini dengan pegang barang-barang makanan untuk disajikan.
Tiba-tiba saya dengar suara ibu saya memanggil-manggil nama saya, Kisi, dari jauh. Zakia, mari sini, Zakia. Saya dengar orang panggil nama saya, Zakia. Berkali-kali saya tuli, rupa-rupanya pokok tu betul-betul belakang saya. Saya menghampiri pokok tersebut. Saya letakkan makanan sebagai perjanjian saya dengan sesuatu. Memang betul, Kisi. Saya nampak arwah ibu saya keluar, bersembunyi di sebalik pohon. Dan dari situlah, selama setahun, setiap hari Khamis malam Jumaat, bila bulan mengambang, saya akan berjumpa dengan arwah ibu saya. Saya akan berbual dan saya akan bercakap. Tapi benda tu hairan. Arwah ibu akan hanya duduk menyangkung dan makan makanan yang saya berikan. Memang cukup gelojoh cara dia makan. Dia tak pandang kiri, tak pandang kanan, dan saya tak rasa takut langsung. Lama-kelamaan, kecoh satu kampung tentang dekat tanah perkuburan belakang pokok ru. Dengar-dengar orang cakap ada orang puja-puja barang. Sampai suami ingatkan saya, awak jangan jalan kat sana. Sana banyak orang puja barang. Orang kampung jumpa ada ayam bekas tulang dan sebagainya. Hati-hati tau. Padahal, Kisi, suami saya tak tahu. Kata Zakia, itu adalah perbuatan isterinya, iaitu saya sendiri, Kisi. Selama setahun lebih. Pernah beberapa kali suami saya bangun tengah malam. Dia tengok saya tak ada, tanya saya ke mana. Saya kata saya pergi tandas. Pernah satu malam tu suami saya tak puas hati. Dia bangun. Dan bila dia ikut saya terperanjat dapat tangkap saya, sebenarnya sedang berada dekat pokok ru seolah-olah berbual dengan ibu. Dipendekkan cerita, kata Zakia, Kisi dapat tahu suami marah. Suami tarik saya menangis, Kisi, tolonglah nak jumpa ibu, nak jumpa ibu. Benda tu menjadi mengganas. Saya pula seolah-olah histeria. Saya dibawa pulang, jumpa dengan imam dalam kampung yang juga turut membantu mengubatkan saya. Kisi, akhirnya, Kisi, rupa-rupanya dipendekkan cerita, kata Zakia, yang selama ini saya jumpa bukan ibu. Selama ini yang saya jumpa adalah makhluk peliharaan guru kepada bekas guru ibu saya. Saya beri makanan kepada makhluk yang dipelihara oleh bekas guru, seolah-olah itu adalah ibu. Tapi memang, Kisi, suara, susuk tubuh, raut wajah sama macam ibu. Saya dikejutkan bila Tok Imam itu memberitahu dengan betul-betul, dengan penuh-penuh kemarahan, yang dikatakan yang pergi takkan kembali, yang mati akan pergi buat selamanya. Sejak hari itulah, setelah kejadian itu selesai, saya dengan suami dah berpindah dan tidak balik lagi ke kampung tersebut. Rumah arwah ibu disewakan. Dan itulah kisah yang boleh Kisi ketengahkan dalam Misteri Jam 12. Terima kasih yang ikhlas dari pendengar seberang, iaitu Zakia. Selamat malam.